Sayang, siapa perempuan bising yang nampak macam ada banyak masalah ni? Kenapa muka awak pucat sangat? Adakah situasinya lebih susah dari yang awak sangka? Apa awak tengok? Awak cuma simpanan pelayan ni kan? Kesian sungguh. Pakai barang tiruan hanya untuk jaga maruah padahal dah muflis. Tak ada rasa mayu ke dalam diri awak tu? Awak jangan nak cakap sembarangannya. Saya ni pelanggan VIP tau. Sayang, lebih baik kita pergi sekarang. Had kad awak dah tak cukup nak beli kereta kat sini, Nan. Diamlah awak. Kita tak boleh malukan diri depan si Miss Raka tu. Masih guna kereta buruk yang saya belikan untuk Selina dulu ya? Cita rasa awak memang tak pernah berubah. Kereta kat sini pun mesti hasil awak merompak kan? Kalau betul mampu beli, silakan tunjukkan kad awak. Kalau nak menjerit, silakan keluar. Sombongnya awak, Lee. Pelayan, ambilkan kereta paling mahal. Saya bayar tunai sekarang. Cik Raka, nama perempuan ni ada dalam senarai hitam bank. Semua kadnya mungkin dah kena sekat sebab pinjaman online. Bagus, biar dia cuba masukkan PIN. Saya nak tengok drama ni habis. Cepatlah sikit. Saya tak ada masa nak tunggu lama-lama kat sini. Nampaknya pelabur pinjaman dalam talian awak tu lebih cepat tarik balik dana daripada keinginan awak nak menunjuk kat sini. Selamat datang ke kedai saya. Wahai bekas isteri tercinta. Sekarang, mari kita panggil polis untuk selesaikan kes curi kereta yang awak buat 3 tahun lepas.